Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada pagi ini. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan boleh mencecah lebih daripada 40 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama melibatkan kawasan di sekitar Condor dan juga Reef North. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 27 Januari 2026 dan keadaan ini masih lagi berbahaya kepada kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, kita teruskan lagi dengan melihat kepada keadaan cuaca pada pagi ini. Dapat dilihat pada ketika ini keadaan cuaca baik dan juga cerah meliputi di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia pada pagi ini. Dan kita jangkakan untuk keadaan cuaca baik ini boleh kekal sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula pada ketika ini dapat dilihat keadaan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar perairan negeri Sarawak dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh memasuki di sekitar selatan Sarawak dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam saja lagi. Kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh kekal sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi negeri Sabah dapat dilihat pada ketika ini keadaan cuaca baik juga termasuk di bahagian pedalaman Sarawak dan juga utara Sarawak. Kita teruskan lagi dengan melihat kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan cuaca baik di keseluruhan semenanjung. Namun, di sebelah Sabah dan Sarawak, kita jangkakan untuk hujan berserta ribut petir boleh meliputi di keseluruhan bahagian. Bagi Sabah pula lebih tertumpu di bahagian pedalaman, pantai barat dan juga utara negeri Sabah. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan setiap amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri.